Apa khabar, Yok? Baik je, Cho. Apa cerita kita, Cho, sekarang? Pening, Yok. Maruah kita semakin murah dah, Yok. Itulah, Cho. Dulu maruah kita RM100 ke atas biji. Sekarang nak jual RM10 pun jenuh nak bagi habis. Dulu kita diletakkan di atas rak-rak pameran di gerai durian. Sekarang kita duduk dalam bakul je. Bertindan-tindan dibuatnya. Dulu kita menjadi rebutan penggemar durian. Tapi sekarang, dorang pun dah muak dah nak makan durian macam kita ni sebab dah terlampau murah. Dulu kita belagak, kita digelar durian T20, durian premium lah konon. Sekarang, kita dah sama taraf dengan durian kampung dah dari segi harganya. Agak-agak meka, Cho. Musim depan pun nasib kita sama juga ke macam ni? Sama juga, Yok. Pokok yang sama dengan jumlah hasil sama. Kalau macam tu, susahlah kita, Cho. Nak menyara hidup kita ni bukan murah, kos tinggi kita ni, Cho. Entahlah, Yok. Ada satu je solusinya untuk naikkan kembali maruah kita ni, Yok. Apa dia, Cho? Kita bakuh je kebun durian kita, senang cerita. Rasanya, trend tanam durian jadi cepat kaya dah di penghujungnya. Bila hasil terlampau banyak, harga sudah tidak menentu jadinya. Aku fikir, separuh tanah yang digunakan untuk penanaman durian di seluruh negara mesti ditutup atau digunakan untuk tujuan lain. Kalau tidak, perkara yang sama akan berlaku setiap kali musim dan akhirnya harga jualan kita sudah tidak menarik untuk buat investment.